Korang nak tahu apa yang menarik di Lafayette Homestay by La Casa ni? Apa kata kita dengar feedback dari guest yang dah stay dekat sini? Okay, yang pertama, kita ada macam-macam aktiviti lah kan. Kita boleh ada swimming, kita boleh main basketball, kita ada pickleball, itu banyaklah aktiviti lain bersama dengan keluarga. Okay, yang kedua pula, dia punya rumah memang luas lah. Lepas tu cantik. Bilik pula ada 5. So, memang sesuai lah untuk keluarga yang agak ramai. Dan dia punya entertainment pun dia cantik lah. Memang lawa lah. Rugi lah kalau tak datang. Dengar tu, rugi kalau tak stay dekat homestay ni. So, kalau korang yang dah plan nak bercuti dengan family, kawan-kawan ataupun nak buat sambutan majlis, The Lafayette Homestay ni memang pilihan yang tepat dan sesuai. Sebab homestay ni memang lengkap dengan segala kemudahan dan hiburan. Owner pun memang berikan yang terbaik untuk korang semua. Kalau korang happy, owner 2 kali happy tau. Akak Staycation berani jamin korang takkan bosan dan pengalaman yang takkan dilupakan lah stay dekat sini. Dengan interior design dia yang moden dan fasiliti yang tip-top, overall, Akak Staycation memang puas hati dan cadangkan korang stay dekat sini. Dah, tak payah lambat-lambat, jom booking sekarang The Lafayette Homestay by La Casa atau klik link di bio. Mana